dapat pahala juga kan. Jemaah lagi banyak pahala dia. Jom bangun. Tak apa. Aku bagi Chan. Baru lagi kan? Good morning, Aunty. Morning. Umi. Umi saya ada satu je lah. Umi baru nak panggil kasih dengan just breakfast. Mi, duduk sekali, Mi. Makan. Macam mana tidur malam tadi? Okey, Lina. Letih sangat. Ya, sampai berlengkur. Lebih-lebih pula Mana ada? Aunty, boleh tak? Umi. Saya dah cakap tadi kan, Umi. Umi, boleh tak hari ni Kasih nak balik rumah, nak jumpa Mama sebab esok kan dia nak pergi Madinah. So nak spend time dengan dia, nak jumpa dia, kesian dia. Bukan ke patutnya nak minta izin ni? Kena minta izin suami, bukannya Umi. Kan Umi kan? Bolehlah, Jas. Kesian kan Kasih tu nak spend time dengan mama dia. Besok kan dia nak pergi Madinah. Kasihan. Umi, tolong. Boleh tak? Bentar, Lili. Jap. Ni. Tadi diorang berdua turun tau. Breakfast. Sarapan pagi kat sini. Aku tengok rambut dua-dua orang tu kering je, Cha. Husnuzon ya. Kau ni tantang subuh-subuh lagi diorang dah mandi? Betul juga kan? Takkanlah diorang tak solat subuh. Yelah tu, kau ni pun tak baik tau. Nak sekap jarang aja. Apalah kepala otak aku macam ni. Awak ni tak boleh ke nak compromise sikit dengan saya? Saya baru dapat kerja tau. Dan brand tu adalah brand besar. Saya nak jadi fashion designer. Bukan merepuk je kat rumah. Bagilah saya masa sebulan dua ke, nanti saya ikutlah awak pergi sana. Tak boleh. Dah kahwin kan? Isteri kena ikut suami.